Assalamualaikum. Hari ini Farah dan juga Dia berada di Setia Alam Selangor guys. Kita nak tour rumah Selangor Kudia yang berkeluasan 1000 square feet. Ya, betul tu Farah. Dan kalau korang tahu, pemilik rumah ni merupakan seorang content creator. Dan untuk konsep ni pula adalah rustic. Tapi sebelum kami berdua naik ke atas, seperti biasa untuk korang baru jumpa channel House Tour Malaysia, pastikan korang tekan like dan subscribe House Tour Malaysia. Let's go guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai House Tour Malaysia. Jom masuk. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Julia. Saya seorang content creator. Instagram saya Julia Zinlai. Bercerita mengenai rumah ni. Rumah ni merupakan rumah Selangorku, apartmen 1000 square feet. Untuk tema rumah ni, saya lebih memilih kepada konsep rustic. Saya dah duduk rumah ni selama 2 tahun bersama ahli keluarga saya, 3 orang. Okey, jom saya bawa house tour. Okey, yang ini living room rumah I. Yang ini lebih pada tema rustic. Okey, untuk pemilihan table, sofa, semuanya kita pilih yang, kalau you tengok kan, untuk table ni kita pilih yang nampak raw. So kalau macam orang datang, biasanya bawa anak-anak, akan tertumpah apa-apa kan, air ke, dia akan still nampak cantik. So macam kita senang nak maintain lah. Ini tempat, kirakan tempat untuk family juga. So kita akan macam main permainan sama-sama macam ni kan. Kita akan susun puzzle sama-sama. Kita banyak habiskan masa kat sini lah. Okey, untuk langsir, ini kita custom made langsir ni ikut pengalaman kita. Sebab okey, kalau tengok kan, shear yang kita ada ni, kat sini dia punya ukuran lagi panjang. So kita sebenarnya ikut pada sliding door. Sliding door ni, dia bukaan dia kan dekat sini. So bila dia tutup dan buka, dia tak terkepit. Kalaulah shear ni berada dekat tengah bukaan dia. So macam inilah. Dia lebih pada privacy jenis shear yang privacy. So building yang kat luar tu, orang kat sana tak akan nampak dalam. So macam kita as a Muslim kan, kita nak free hair ke apa ke, kita lagi rasa selamat lah dalam rumah. Okay, yang ini TV console, TV cabinet. Apa yang best kat sini, kita cari design yang kita boleh letak semua buku. Yang macam ni kan, ni semua buku-buku collection yang kita ada. Husband I memang suka belik-belik buku, baca buku. So kita letaklah semua kat sini. So bila duduk pun, kita nak nampakkan ada budaya membaca kat dalam rumah ni. So kita just ambil. Dan kalau nak buat kerja sekolah ke apa, kita akan buat sama-sama lah kat sini. Okey, untuk naik hiasi rumah ni, kita letak pokok hijau. Ada satu kat sana, satu kat sini. Ini pun kita pilih yang besar je sebab kita kalau boleh tak nak terlampau banyak pokok-pokok kecil yang kita kena maintain. So ini kalau nak bersihkan pun senang, kita just basuh pun senang je, just angkat 1-2 je kan. Ini pun pokok artificial, senang nak jaga, tak payah nak ada risiko dia mati ke apa ke. Tapi kat atas meja kita suka letak yang pokok hidup. Saya gunakan cat warna putih untuk ruang rumah saya, keseluruhan rumah untuk nampak lagi cerah. Bagusnya cat Nippon Paint ni, dia anti fungus dan anti kulat. Dia juga jenis tak berbau. Bila kita baru masuk rumah kan, biasanya kita baru cat, dia akan berbau. Jadi tak best. So bila pakai cat Nippon Paint memang terbaiklah setakat ni. Dia memang antara yang kita masuk je dah ready untuk stay. Okey, yang ini entrance rumah saya. Okey, dia akan masuk-masuk je, kita akan nampak ada cermin. Kat sini boleh, kalau macam kita nak keluar kan, boleh betulkan tudung ke apa ke. Yang bestnya lagi, bila orang datang rumah, biasanya kita akan selfie ke, ambil gambar ramai-ramai kan. Kita lagi suka ambil gambar kat sini. Okey, yang ini adalah artwork. Bukan artwork lah, kita kira ni sebagai art wall. Art wall rumah. Ini frame yang paling besar sekali yang ada kat rumah ni. Yang ini kita inspired daripada
Alhambra dekat Spain. Kita orang balik daripada Alhambra tu, kita orang dapat macam dia bagi inspirasi untuk ada sikit kenangan yang kita bawa balik kan. Kita ada beli macam sculpture lah, sculpture wall kan, untuk lekatkan. Lepas tu kita pun cari yang seakan-akan dengan konsep Alhambra tu kita masukkan kat dalam rumah. So adalah kita jumpa frame ni yang kita boleh letakkan. Ini antara kenangan dan inspirasi lah untuk kita orang dalam rumah ni. Okay, untuk dining area ni kita ada table yang besar untuk family berkumpul. Sebab kita lagi suka orang datang ke rumah, kita jamu makan. Ni konsep-konsep yang orang kata kita akan meraihkan tetamu. Okay, kat sini ada 6 seater tapi kita pilih untuk ada satu bench kalau perasan kan. Yang paling orang suka, yang kita perasan kalau datang rumah ni suka duduk kat bench. So kat sini boleh duduk ramai-ramai. Dia lagi selesa kot banding dengan kerusi. Okey, kat sini pun kita biasanya tak ada letak, orang kata apa? Plating. No, tak ada plating. Kita just makanan tu, kalau ada makanan baru kita akan hias lah. Untuk pencahayaan, kita ada pendant light. Okey, kalau perasan kan, kerusi yang kita orang pilih ni semua pelbagai jenis. Tak sama untuk nak nampakkan lebih kepada variety dan kita boleh eksperimen macam-macam jenis kerusi, mana yang lagi best. So mungkin untuk akan datang kita akan seragamkan, kita dah try semua jenis kerusi, kita pilih yang terbaik. Lepas tu kita ada letak frame. Yang ini adalah daripada Cartoonist Me. Ini adalah original orang kata original drawing daripada Cartoonist Me untuk dia punya buku komik. Okey, Cartoonist Me ni sebenarnya bapa saudara dan sebenarnya kita orang pun family pun semua jenis yang banyak kepada art. Macam husband saya seorang konsep artis, anak saya pun minat melukis. So kalau macam kita berkumpul pun banyak cerita tentang art. Jom kita ke dapur. Okey, yang ini kita ke bahagian dapur kering, dry kitchen. Okey, kita gunakan material nyatuh untuk dapur dan pemilihan warna kita lebih suka kepada warna yang cerah untuk nampakkan ruang yang lagi besar. Dia ada dua tona putih dan ini lebih kepada putih yang ada colour. Okey, dekat sini kita ada buat pemisah antara wet kitchen dengan dry kitchen. Kita ada letak satu pintu yang kita boleh slide macam ni. So, kenapa dia clear? Sebab kita ada anak kecil. Masa masuk rumah ni, anak kita kecil lagi kan. So, bila mak tengah masak, anak boleh kat sini tengok mak. Dan kat sini pun, dia ada untuk lock. Child lock. So, macam kalau ada anak-anak kecil yang datang rumah pun, kita boleh lock je lah. Kalau tak nak diorang masuk ke dapur kan. Okay. Nak masak pun sebenarnya, bila ada pintu macam ini, semua bau masakan tak akan masuk ke dalam ruang living hall dan dekat dry kitchen. Okay, jom kita masuk ke wet kitchen. Kat sini adalah wet kitchen. Sebenarnya asalnya tempat ni adalah yard. Biasanya orang buat untuk letak mesin basuh dan jemuh pakaian kan. Tapi kita orang tutup dan jadikan tempat ni sebagai dapur memasak. Okey, tapi kita tetap letak mesin basuh sini supaya senang apa-apa kes air mengalir ke untuk keluar ni lah. Kat sini ada boleh basuh. Kat sini memang boleh cuci. Dekat dapur ni kita tak pasang pun hood. Sebab kita gunakan exhaust fan untuk pengudaraan. Dan bila masak memang kita on je exhaust fan ni, memang sangat membantu. Ataupun kita buka je sliding window ni untuk mengudaraannya bagus. Kalau putih ni dia nampak lagi luas. Sebenarnya dapur ni saya rasa dalam 3 kaki je kot. 3 kali 5 kaki lebih kurang. Okey, yang ini kita buat open shelf. Yang ini untuk senang ambil barang. Okey, dan barang-barang yang kat sini sebenarnya daripada collection yang kita collect barang-barang untuk buat konten UGC. So kita buat open concept macam ni. So kita boleh terus
letak dan bila nak pakai terus ambil. So lagi senang lah dan dia pun boleh jadikan dekor untuk dapur ni. Okey, yang sini pula asalnya tempat ni adalah pipe yang panjang dan nampak sangat tak cantik lah. Kita fikir apa yang boleh kita gunakan untuk manfaatkan tempat ni. Kita buat dia satu kabinet panjang untuk letakkan barang-barang utility, untuk barang-barang macam penyapu, untuk barang-barang mengemas lah. Okey, kat sini. Yang atas ni pun ada juga. So sepanjang ni lah untuk simpan semua barang-barang. Okey, jom kita ke bilik Adele. Ini bilik anak saya. Okey, bilik ni kita lebih kepada warna putih. Cat yang kita guna adalah cat daripada Nippon Paint. Apa yang bestnya cat ni kan, dia buatkan dinding ni kalau diconteng, dia senang lap. So kita memang sangat suka lah cat ni. Memang sangat memudahkan untuk ibu-ibu macam kita ni yang ada anak kecil. Okey, bilik ni kita bagi kebebasan untuk Adele untuk berkarya. Contohnya apa yang ni kan. Okey, tengok pada blind ni. Yang ini blind adalah inspirasi daripada lukisan yang dilukis oleh Adele. Okey, kalau tengok kan, siap ada signature dia. Ni. Adele Happy Family. Ayah, Adele Mama. So, kalau nak tengok the original artwork yang Adele buat, yang ini. Kita turunkan. Okey, sini. Dia daripada lukisan ni, ayah dia tengok, oi cantik lah Adele, boleh jadi idea ni. Okey, kita buat jadi blind. So, kalau tengok kan blind ni, dia dah macam satu artwork yang besar kat dalam bilik. Bila benda yang besar ni, kita nampak sekarang satu inspirasi bagi keyakinan dekat dia yang Adele sebenarnya boleh buat. Kita appreciate Adele. Adele mana Adele? Okey, ini katil. Katil ni daripada TikTok Shop kalau tak silap lah. Okey, yang bestnya katil ni, okey, sebab kita ada seorang jana. Tapi kita suka untuk tetamu datang rumah dan ada saudara mara yang datang untuk tidur ke kan, kita boleh keluarkan. Ini boleh keluarkan. Tarik je. Keluarkan. Dan kat sini ada 2 tilam tau. So kita nak selesaikan masalah storage. Tapi kita pun nak ada tetamu datang selesa kan. Bila tetamu yang 2-3 hari duduk kat rumah ni pun, dia boleh duduk kat dalam bilik dan boleh terus simpan je. So dia boleh gunakan ruang ni untuk solat. Oh, ruang ni juga memang jadikan ruang untuk solat keluarga. Pasal kita nak solat berjemaah. Ni table untuk study. Ini pun beli dekat, ni kalau tak silap saya beli kat TikTok juga. Okey, ni saya cuma tukar tombol dia je untuk nampakkan dia lain sikit. Tapi memang mood dia memang terus berubah. Serius. Yang ini pun kita ambil ukuran yang seakan-akan sama. Kalau tengok kan, almari, drawer dengan table study ni, dia punya ukuran memang kita ambil yang sama. Dia punya lebar. Supaya nampak macam dah di-plan siap-siap. Okey, kita pun tadi dah tour rumah ni. Kita nak ucap terima kasih dekat Julia bawa kita tour rumah ni. Sangat menarik ya rumah dia. Sebab ada banyak sangat art-art yang I tak pernah tengok kat rumah lain. Katanya daripada Pakcik Julia sendiri. Ya, betul. Terima kasih juga Farah, Dia dan House Tour Malaysia. Sudi datang ke rumah kami. Itulah, walaupun rumah ni saiznya cuma 1000 square feet dan untuk pengetahuan korang, ini adalah rumah Selangorku. Walaupun kita dah pergi banyak rumah Selangorku ya Farah, I nak tanya juga soalan ni. Ada tak tips macam mana nak dapat rumah Selangorku ni? Seperti yang kita tahu, rumah ni sentiasa kata full, orang kata laku keras lah. Selalu orang nak. Betul. Antara salah satu tips kan, kalau kita cuba apply dekat website tak dapat, apa kata kita pergi terus ke sale gallery untuk tanya kalau ada tak lagi unit yang kena reject load. Kena reject load. Tak pernah dengar lagi ni. So sebab bila kadang-kadang kita cuba apply, rumah tu dia tulis dah sold out. Tapi sebenarnya ada je rumah yang loan diorang tak lepas. Tak lepas. Dan kita kena pergi dekat sale gallery tu, kita tanya. So kebarangkalian untuk dapat rumah tu tinggi. Dan kena ke untuk macam apa, orang yang nak apply tu kena daftar juga dekat website rumah Selangor tu? Kena daftar juga. Tapi jugalah. tanya dulu
baru kita apply. Oh. Dan menarik pastikan semua semua ciri-ciri untuk dapatkan loan tu lepas. Oh, okey. Contohnya PTPTN. Ramai yang PTPTN tak bayar, terus kena reject. Itu salah satulah yang penyebab utama kenapa tak lepas. Memang sebab PTPTN. Jangan ada orang kata secret lah. Betul. Blacklist ya. Betul. Untuk tempoh menunggu tu lama ke? Untuk rumah saya rasa tak sampai 2 bulan kot. Cepat sangat. Sekejap. Betul, kita orang pun terkejut. Sebab ramai je yang cakap kan, dah apply bertahun-tahun tak dapat. So mungkin ini ialah rezeki kan untuk dapat. Tapi tips tu rasanya orang lain pun boleh cuba. Memang cuba pergi ke sales gallery. Okay. Tanya terus kat situ. Kalau kita dapat tahu kan ada projek rumah Selangorku yang tengah buat tapi dah sold out, cuba pergi tanya. So daripada you lepas dah mohon tu, berapa lama tempoh untuk you dapat masuk pintu dia? Ini sebab rumah dia dah siap masa tu. Oh, semua dia dah siap. Memang lepas lulus loan, kita orang terus masuk. Dia tak cuma payah ada tunggu. beberapa unit je lah. Masa tu beberapa unit, tapi setahun kita orang duduk sini, ada lagi unit yang tak jual. Sebab orang tak tahu, orang tak tahu yang ada unit yang tak ada di reject. Ya betul. Okey. Sekarang lagi? Sekarang dah full. Dah tak ada lah. Kena jumpa tempat lain. Okey guys, kita pun dah sampai ke akhir rancangan. Kita ada hadiah daripada pihak sponsorship, iaitu daripada Nippon Pay. Ada comel. Dan kita juga ada hadiah daripada Nippon Pay, iaitu cat spotless matte. Cat ni sangat bagus tau Julia. Tadi you kata you nak cat bilik Adele kan? Betul. Sebab dia orang kata antibakteria, anti-fungus dan mudah dibersihkan. Dan sesuai juga untuk kanak-kanak. So korang kalau korang nak tahu lebih tentang IG home decor Julia ni, beliau ni bukan saja seorang content creator, ada banyak job. So, korang boleh juga pergi ke Instagram Julia, iaitu Julia Zinlai. Dan jangan lupa juga untuk follow. Baiklah, kita sudah berada di akhir rancangan. Seperti biasa, jangan lupa untuk like dan follow House to Malaysia dan komen episod kami seterusnya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.